Hai, Assalamualaikum. Okey, boleh dengar tak pintu tadi dia terhempas dengan kuat lah. So customer isu dia punya pintu ni tak boleh slow-slow tutup lah. Okey, so dia punya ni masalah daripada door lock hidrolik dia lah. So untuk model ni dia ada satu je lah kat belah kanan ni. Mari saya tunjukkan lah cara tukar dan ganti dia. Mula-mula korang buka cover dia dululah. Lepas tu ada skru 2. Lepas tu korang tolak lah pakai test pen ke apa daripada kanan ke kiri. Lepas tu baru angkat keluar lah. Okay, inilah barang yang kita nak ganti tu. Cara pasang pun macam ni je lah. Korang tolak je balik masuk dalam tu. Lepas tu kita test mula, tengok pintu ni masih terhempas tak. Okey, berjaya. Okey, sekian sajalah perkongsian dari saya. Jemput subscribe, like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.